Okey, Irfan, apa cerita je? Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sekarang anda bersama Irfan dalam segmen Relax. Hari ini Irfan berada di Selangor Fruit Valley. Benda wajib bila sampai sini adalah untuk kita naik tram, pusing-pusing, jalan-jalan. Semua orang dah ada kat atas. Let's go! Dah takut ular bang. Letak atas ni, atas ni. Saya takut sebenarnya dengan ular, tapi tak apalah, demi cuci sikit yang sedap saya akan cubalah. Oh, besarnya. Berjaya. Jangan tidur diam-diam tau. Okey, berat ni bang, ular ni. Bukan macam kucing je lah. Berat. Ya. Alah, kacang ketot. Irfan dah cuba macam-macam dekat sini, tapi tak puas lagi. Ada benda yang kita tak tahu. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Jom kita bersama dengan Encik Raja Faiz yang merupakan pengurus di Selangor Fruit Valley ini nak dapatkan ilmu tentang tempat ni. Jom. Selangor Valley ni merupakan sebuah ladang tropika yang terbesar di Asia Tenggara. So kita tanam dengan pelbagai jenis buah tropika lah. Okay. So kita ada yang bermusim, tidak bermusim. Yang musim contohnya durian, sangking, kita ada blackthorn. Yang tidak musim kita ada nanas MD2. Manis macam saya. Manis itu. Tajam macam awak. So ladang ni merupakan milik Pembadaran Kemajuan Pertanian Selangor lah, iaitu KPS, di bawah Kerajaan Negeri Selangor. Kita dah sampai dekat checkpoint seterusnya untuk Irfan cuba petik buah. Buah apa? Buah jambu. Okey, ini jambu ni nama dia jambu batu lohan. Antara yang famous ada dekat Malaysia sekarang ni. Siapa lagi jambu? Awak ke jambu ni? Betul ke cara saya petik buah tadi tuan? Ni dah lain ni Irfan. Ya. Sepatutnya pegang dulu, petik dan juga masuk dalam vakum. Oh, salah lah rupanya. Kena buat lagi sekali. Jom. Sekarang ni Irfan berada di tengah-tengah tasik Keranji. Dalam tasik ni ada ikan talapia, ikan keli, ikan patin dan macam-macam lagi. Di sini juga kita boleh naik kayak tau, dengan kawan-kawan, dengan keluarga semua. Apa lagi? Lumba nak? Bang, percaya bang? Mari kita, let's go! Oi, Zack, nampak macam seronok seronok. Irfan pergi tu. Nampak seperti pakar ya ketika dia mempetik buah jambu tu. Tapi tengok video tadi, Irfan takut ular. Padahal dia selalu mengular sebenarnya. Masa dia main dengan haiwan-haiwan tu, itu tempat dia. Saya tak nak translate masa tu. Comel.